Hai guys, selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni saya nak cakap pasal gaji kereta Saga MC3 2026 yang ringkasnya dengan spek, anggaran harga, anggaran ansuran, gaji minimal bersih. Kereta ni dilancarkan 27 November 2025, Saga MC3 2026 ya. Kau untuk spek standard pula, paling spek harga dia 40,000 hingga 43,000 ya. Anggaran ansuran manakala 430 hingga 490. Gaji minimum bersih adalah 1,800 hingga 2,000. Kalau setengah-setengah eksekutif adalah 44,000 hingga 47,000. Anggaran ansuran adalah manakala 470 hingga 520. Gaji minimum bersih 1,900 hingga 2,100. Premium spek RM48,000. Kau untuk anggaran harga ya sampai 50,000 ya. Kau anggaran ansuran pula ialah 500 hingga 560 ya. Kau tuan-tuan puan-puan nak beli kereta yang mampu milik adalah Saga ya. Sila ingat ya tuan-tuan puan-puan. Gaji minimum bersih 2,000 hingga 2,200. Sekarang harga kereta memang dah naik betul lah untuk tahun 2026.